Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, Dr. Fazli dan Dr. Azimah dalam solusi keintiman suami isteri. Jadi, Dr. Fazli adalah doktor perubatan yang mana dah hampir 20 tahun merawat pesakit di klinik, dan juga Dr. Azimah ialah seorang doktor perubatan yang mana dah hampir 20 tahun juga, yang mana Dr. Azimah fokus pada rawatan kesihatan wanita dan juga terapi kepada Pasangan. pasangan suami dan juga isteri lah. Okey, jadi pada petang ni Dr. Fazli dengan Dr. Azimah akan membincangkan isu X di mana kamu. Dr. Fazli, berapa Ya. kali jatuh cinta dalam dunia ni? Berapa kali Dr. Fazli Hei, pernah jatuh cinta? kenapa tanya soalan macam tu? Tak Sebab baik doktor, tau. for sure lah kan, setiap antara kita ada kisah lama. Kan? Betul kan? Kita semua ada kisah lama. Which is bila kita kahwin, kita bawa sejarah lama tu. Kita memang tak boleh lari daripada kisah lama kita. Dan kita semua ada kisah lama, kisah hitam, kisah cantik, kisah baik. Apa, boleh Dr. Fazli cerita sikit? Kisah cinta. Yeah. Ni apa, tiba-tiba tanya soalan macam ni kan. Caught me off guard ni. Gitu. uh, Sebelum berjumpa dengan Dr. Azimah sebenarnya, Aha. Dr. Fazli berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah, ramainya bekas makwa Dr. Fazli. Tapi kalau ada Ada. yang terdengar, janganlah terasa hati tau. Okey, dia orang cakap kata tak serius, bukan tak serius, serius sebenarnya, tapi macam mana di pertengahan jalan tu jadi macam okey, I have to end it sebab rasa macam not doing something yang right lah sebenarnya. So macam kena kena cari yang betul kot. Sebab tu yang mana semua dengan ex Dr. Fazli tu jadi macam tak apalah, kita end takat ni je lah. Tapi kan Dr. Fazli, kalau contoh Dr. Azimah tanya, kalau ex tu kan tiba-tiba datang semula dalam hidup kita, macam mana nak reaksi kita? Sebab selain Dr. Fazli ada ex, Dr. Azimah pun ada ex juga sebenarnya. Nak mengaku je kat sini kan Dr. Fazli kan, kita mengaku Betul? je sebab kita semua ada past. Past adalah masa lalu kan. Kita semua ada masa lalu masing-masing. Sebelum Dr. Azimah dengan Dr. Fazli berjumpa pun memang ada masa lalu dan kita memang duduk sekolah asrama. Which is kita bila duduk sekolah asrama ni mak ayah tak ada tau. Kita boleh pilih jalan sendiri. Kan Dr. Fazli kan? Sebab tu kita Betul? mudah nak dapat pakwa ke makwa ke. Cuma contohnya kita dah kahwin 15 tahun ni kan. Tiba-tiba ex datang balik. Macam mana Dr. Fazli kita nak handle bila ex kita datang tiba-tiba ucap birthday contohnya. Macam pengalaman sendiri nampak. Betul Dr. Fazli. Tiba-tiba ex Dr. Azimah Okey. ucap happy birthday Dr. Fazli. Dr. Azimah tak tahu nak buat macam mana. Okey, dia macam ni lah. Setiap orang ada dia punya kisah hidup dia lah sebenarnya, perjalanan hidup dia. Betul. Jadi along the way tu bila kita, orang cakap kata kita bertemu ataupun cross path, Mm. bertemu di persimpangan tu, jadi kita berkenalan, kita mengenali. Tapi macam cakap kata, for whatever reason jodoh tak ada lah. Jadi kita move on. Kita move on, sama ada move on tu cara baik ke, cara tak baik ke, ataupun drama air mata ke. Jadi orang cakap kata move on. Ah, dan sampai pada satu ketika bila ditakdirkan macam sekarang ni, Dr. Fazli bersama dengan Dr. Azimah, Dr. Fazli jadi suami Dr. Azimah, Dr. Azimah jadi isteri Dr. Fazli. Jadi cakap kata kita cuba fokus pada yang depan mata kita. Jadi kalau kata ex kita tu datang Tiba-tiba kembali, ucap birthday Dr. Fazli. mesej Bahaya kembali, kan? lepas tu cakap kata happy birthday lah, Macam lepas mana kita tu nak how are handle? you. Jadi Dia buat sweet pula, letak emoji love. Ya Allah. ni Dr. Fazli punya pendapat lah. Okey. Jadi
Dia kalau kata kita bertepuk sebelah tangan tu tak Aha. berbunyi. Ha. So dia akan berbunyi bila kita ada tangan satu lagi yang menyambutnya. Jadi macam ni kan, pak berbunyi, barulah berbunyi. Jadi apa apa yang kita kena buat adalah be rational. Bukan professional, be rational. Maksudnya kita dah ada pasangan Betul, kita dah ada anak-anak betul. kita dah ada orang panggil kebahagiaan kita Ha. dalam suami dan juga isteri. Jadi kenapa kita nak buka ruang untuk fitnah nak masuk lah dalam dalam kita punya hubungan kita lah. Masalah Ah, sekarang ni Dr. Fazli, ada TikTok, ada FB, ada banyak. Banyak tapi benda, tapi social dalam media. Ha. dalam social media yang ada tu dia ada Ha. satu fungsi. Okey. Nama fungsi tu adalah block. Makna katanya Makna katanya kita ni bila dah jadi suami isteri orang, kena block ya ex kita macam tu. Iya. Bukan Ha. bukan kata ni kalau kata dia tak mengganggu tak apa, tapi kalau kata mengganggu cuba untuk nak datang kembali, jadi better kita block lah. Bahaya tu. Sebab kadang-kadang orang cakap kata mungkin dia cakap kata nak reminiscing balik ataupun dia ada masalah contohnya kan, nak Hmm. berkongsi masalah. Oh sungguh. Sebab berkongsi masalah ni Ha. sebenarnya biar profesional yang handle. Contoh apa profesional dia? Macam kita ada terapis, kita ada kaunselor, kita ada doktor yang mana boleh handle isu-isu macam ni. Isu-isu rumah tangga, isu-isu bila ada pertengkaran ataupun ketidaksamaan dalam rumah tangga ni. Konflik. Tapi ramai orang yang dia dia lagi selesa dengan orang yang dikenal. Which is tiba-tiba Ex. terjumpa dengan ex. Ayo. So ada orang cakap kata ada accessibility dengan ex. Jadi sebenarnya it's not a good things lah sebenarnya. Sebab Tak boleh lah dia boleh spark kembali emosi yang dah lama terpendam tu sebenarnya. Bahaya kan, sebab kalau kita bercakap dua orang yang bukan suami isteri, yang hadir yang ketiga ialah Syaitanir rajim. bahaya. Okey, tapi sebenarnya kan dia panggil apa ni attraction. Gender Ha. attraction sebenarnya. Kita sebenarnya bukannya nak benda macam tu tapi dia panggil gender attraction. Kadang-kadang kita lagi senang untuk meluahkan masalah pada orang yang lawan jantina. Bukan ex saja tau. Dia pada lawan jantina. Maksudnya apa? Kat tempat Dekat kerja. tempat kerja biasanya kita lagi senang bercakap di antara rakan sekerja lelaki dan juga perempuan. Cepat je kan. Jadi benda-benda ni kita kena jumpa pada profesional lah. Kalau kata ada masalah dalam rumah tangga, jumpa pada yang profesional sebab profesional ni dia beza dia. Contoh macam Dr. Fazli, Dr. Azimah, kita orang ni doktor yang mana selain daripada kita merawat dengan bagi ubat, kita buat prosedur apa semua benda, tapi kita diajar untuk macam mana nak bercakap dengan pesakit dan menyelami emosi pesakit. Tapi pada masa yang sama, bila kita dah habis kita punya kerja kita, kita akan keluar daripada emosi tu. Ya memang meletihkan lah, meletihkan sebenarnya. Orang cakap kata nak merawat pesakit yang ada masalah dengan emosi ni sebenarnya. Tapi kita ada cara untuk kita keluar daripada emosi tu. Berbanding dengan orang yang tak ada training, tak ada apa, tak tahu cara macam mana nak handle emosi orang, macam mana nak memahami emosi orang dan juga lepas daripada memahami emosi tu dia boleh keluar daripada kemelut emosi tu. Ah, Sebab tu katakanlah kita ada ex yang datang semula dalam hidup kita, kita kena pandai letak boundary. Banyak salah faham boleh berlaku kalau
X datang semula dalam Ah, hidup kita betul, suami betul. isteri. Itu yang Dr. Fazli pun setujulah sebenarnya, Hmm, boundary sebenarnya. Kita letak sempadan kita. betul, Contoh-contoh contoh kalau kata kita mendapat ni bukan sekadar X saja sebenarnya. Even uh, rakan sekerja di tempat kerja contoh. Bila kita dapat message yang bertanyakan pasal kerja ataupun call panggilan yang mana yang bertanya pasal kerja, kita cuma limit pada kerja sahaja. Maksudnya tak ada berbasa-basi tu. Dr. Fazli tahu memang dalam perbualan sebenarnya kita diajar untuk small talk. Orang cakap kata, "How are you doing? What you are doing last weekend? Apa yang kau buat? Pergi jalan mana? Family okey ke tak?" betul. Itu adalah small talk yang kita nak apa, nak create the conversation sebenarnya. Tapi kalau kata kita dapat daripada rakan sekerja yang lawan jantina ni, sepatutnya kita kena letak boundary profesional tu. Minimize kan. Minimum kan. Maksudnya, okay, how you doing? How about your family? Okay ke tak? And then straightforward to the kerja. Okay, saya ada kerja ni. Okay, saya nak kalau boleh lepas saya dah buat macam ni, nanti you akan sambung, you buat macam ni, macam ni, macam ni. Okay, and then any question? So, tak ada? Okay, dah. Okay, jumpa nanti untuk kita punya sesi presentation or whatever lah. Memang Ah, kena professional dan letak boundary kan. ya, betul. Ha. Again, untuk nak mencurahkan rasa, nak mencurahkan emosi, Emosi, perasaan tu, beban. itu untuk profesional yang lain ataupun pada pasangan sahaja. Ah, Jangan share dengan kawan kat tempat kerja lah maksud Dr. Fazli kan. betul. Sebab kadang-kadang kita tak tahu ada orang cakap kata ada yang di kalangan kita ni tak suka. Tak suka dengan kebahagiaan orang lain kan. Jadi kita tak tahu macam mana. Dr. Azimah pernah dengar ada ramai yang cakap pasal BFF yang berlainan jantina. BFF ni maksud dia best friend forever. Dia bukan kekasih saya, Dr. Fazli. Dia bukan kekasih saya, Dr. Fazli. Teman TTM, Di- teman tapi mesra. Teman tapi mesra. BFF ataupun TTM. Macam mana pandangan Dr. Fazli untuk BFF, TTM, teman tapi mesra tapi berlainan jantina? Pandangan Dr. Fazli. Uh, dia untuk orang lelaki ni sebenarnya there is no girlfriend. No girlfriend, okay? Tak ada kawan perempuan tau. Untuk orang lelaki, kalau Okay. kata dia berkawan dengan seorang-seorang perempuan ni, baik macam mana pun, BFF macam mana pun, dia ada sekelumit rasa dekat dalam hati dia tu. Okay. Cakap kata kalau if I have a chance to get inside your heart, so I will take that chance. Bahaya kan? Kalau Ah, orang Islam kita panggil ikhtilat, betul? ya betul. Kalau wanita pula, macam ni Dr. Fazli. Kalau wanita, macam Dr. Azimah sendiri kan, manusia wanita ni, kalau berkawan dengan lelaki tu, kadang kita rasa seronok, selesa sebab kita rasa kalau ada apa-apa, lelaki itu boleh bantu kita. Dia Hmm. boleh melindungi kita. Mungkinlah bukan cinta, tapi kita rasa selesa sebab, kalau aku tak pandai. Rasa selamat. Wanita ramai macam tu. Wanita ni dia suka sangat rasa selamat. Tapi dia tak rasa selamat dengan suami sendiri. Itu masalah juga. Macam mana tu? Yang tu. Uh, Sebab tu memang sempadan ni kadang susah nak tahu hitam putih tu kan. Sebab kita manusia, kita bukan AI. Kalau AI senang, color je hitam, color je putih. Tapi bila kita manusia ni dia jadi mencabar. Ya. Jadi kita kena letakkan sempadan tu lah. Sempadan tu sangat-sangat penting yang mana kita dan orang lelaki-lelaki pun janganlah orang cakap kata kalau kata rakan sekerja perempuan contoh kan. Okay. Macam strict, macam garang je cakap kan. You janganlah cakap kata, "Oh Allah garangnya." Boleh tak cakap lembut-lembut sikit kan. Nak apa sebenarnya? You nak apa nak cakap lembut-lembut sikit kan? Strict actually untuk perempuan juga
Strict ni tak bermaksud you kena bercakap dengan suara yang kuat ataupun suara yang konon-konon macam marah kan. Betul? Strict is tak ada emotion. Te Maksudnya, okay, so kita buat kerja macam ni, you boleh lembutkan suara, biasakan suara tu, tapi dengan cara yang orang cakap jelas. Tak ada berbunga-bunga. orang cakap tak tak apa, tak ada yang cair-cair tu kan, tak ada tak ada. Ha. Tak ada deneh-deneh tu tak ada lah. Ah. Jadi itu yang kita kena ni lah, dan orang lelaki pun bila di tempat kerja ataupun berbalik kepada isu X kita tadi yang awal tu, you kena Okey. sedar diri sebenarnya. Kena sedar You kena diri. sedar diri sebagai seorang lelaki, kena Okey. sedar diri yang kalau kata kita terlalu ambil berat kepada perempuan ataupun wanita, tak kisahlah rakan sekerja ke, ex ke, ataupun a stranger ke, bila kita terlalu ambil berat pada perempuan, and then perempuan tu dia akan mudah untuk terperasan. Perasan. Dia akan mudah untuk terperasan, baiknya mesti dia ada ni kan, dia ada apa-apa dekat aku kan. Contohnya. Wanita Ah, ni lembut hatinya. Sungguh, betul tak? Isteri-isteri yang tengah live dengan kita ni, suami-suami yang tengah live dengan kita boleh komen. Wanita ini lembut hatinya. dan Ha, untuk lelaki-lelaki nak menjadi macam tu, itu adalah tanggungjawab lelaki yang bernama suami lah. Kalau you bujang lagi tak ada masalah lah. So you memang nak cari pasangan kan, nak cari isteri kan. Tapi untuk suami-suami orang, cuba untuk buat benda tu, you take care, you apa ni, korang untuk nak mengayat, mengayat, korang nak buat apa lagi? Korang nak jadi baik, korang nak jadi penyayang, korang nak jadi romantik, romantik. berkata-kata manis, itu semua Ha, buat dengan isteri sendiri. pasangan masing-masing. Kenapa? Kenapa dengan pasangan tak boleh buat? Sebab you rasa you malu. Sebab you rasa dah kekok, dah lama lah tak buat ayat-ayat romantik macam ni, malulah saya. Nanti anak dengar macam mana, Nanti kan? malulah anak dengar. Ada orang malu Ah, tau. Anak-anak kan dengar. Yang kita cakap tu anak-anak dengar. jadi macam benda-benda macam tu, Hmm, kita kalau boleh kita biasakan yang betul. betul? Kita nak biasakan yang betul, which is kita being nice, kita being take care, kita jadi protector, kita jadi provider kepada pasangan masing-masing. Bukan pada pasangan orang lain. Okey, pasangan masing-masing, bukan pasangan orang lain, okey? Kita jaga kita, tapi kita jaga pasangan kita, bukan kita jaga pasangan orang lain, okey? Betul juga tu. Dr. Fazli Ah, pernah tak rasa malu depan anak-anak bila nak being nice kepada isteri sendiri? Okey, sejujurnya Dr. Fazli 5 tahun yang lepas lah sebenarnya baru orang cakap kata belajar untuk nak jadi lebih gentleman lah kepada isteri sendiri sebenarnya. Jadi pada permulaan tu dirasa kekok sikit sebenarnya. Kekok. Kekok untuk kita nak cakap kata kita sayang, nak cakap kata kita cinta, nak cakap apa, nak buat lawak sengal dengan anak-anak kan, contoh kan. Jadi pada permulaan tu dirasa macam kekok. Tapi sebenarnya kita buat je. Dia ayat dia kat sini adalah kita buat sahaja. Maksudnya apa? Kita buat saja, kita mengayat, kita memuji. Jadi dengan perbuatan kita tu, hari demi hari, lama-lama benda tu dah jadi Sebati. second nature. Dia dah Ah. jadi satu natural respon daripada badan kita, dan anak-anak pun macam, "Elah." Anak Anak-anak pun geli tengok. anak-anak pun, "Elah, abah kalau apa, kalau ibu ni," keluar ayat-ayat macam tu lah. Jadi, tapi sebenarnya it's nice sebenarnya. Dia Bagus bagus sebenarnya. sebab anak kita tengah tengok
dan dia fotokopi. Dia Betul? fotokopi kita punya action kita, dia fotokopi apa yang kita buat bersama dengan pasangan kita. Kita Which tak ada is makna jangan cakap banyak kan, kena buat. ya, Hmm. budak-budak kita cakap suruh dia buat macam-macam, tapi last-last sekali dia buat apa yang dia tengok. Kena Jadi biasakan yang betul dia kan? akan copy Hmm. paste saja anak-anak ni sebenarnya. Sampailah bila dia dah besar, dia dah dewasa nanti, dia dah belajar, dia dah hadapi hidup, baru masa tu dia akan ada kesimpulan hidup dia sendiri. Macam contohnya solat kan Dr. Fazli? Kita Ya. cakap, Abang Long solat 5 waktu. Ya Allah, kalau cakap Abang Cuba Long, kalau mak ayah tak solat macam mana? kalau kita tak solat, nak suruh Abang Long kita solat, memang tak akan solat. Bukan sebab apa, sebab dia orang kata solat. Macam mana Okey, nak solat? Kan? apa Dia ni, tak nak faham. bagi contoh lah, contoh pasal Contoh mudah. anak-anak yang copy paste ni sebenarnya. Okey, Okey. Dr. Fazli sejak 2 3 tahun yang lepas, Dr. Aha. Fazli ada baca satu buku, nama Hmm. dia Atomic Habit. Dalam buku Atomic Habit tu, dia bagi satu contoh yang mudah yang kita boleh buat, yang mana bila kita berjaya buat aktiviti tu, Okey. dia adalah satu kejayaan untuk diri kita, walaupun Ah. kecil. Okey, apa contoh dia? Cuci tandas masa Hmm. setiap kali mandi, lipat, kain selimut, kemaskan katil masa selepas bangun tidur, dan juga ada satu lagi dia cakap kata susun kasut ataupun susun selipar. Okey, yang dua tu mungkin anak-anak tak nampak lah, sebab baru bangun tidur, kemas katil semua kan. Jadi Dr. Fazli praktis yang nombor 3 tadi. Apa tu yang nombor 3 tu? Dr. Fazli belajar untuk susun selipar dekat luar rumah, Depan pintu. dekat depan pintu rumah. Jadi setiap kali balik, Dr. Fazli tak suruh anak-anak susun. Dr. Fazli akan susun sendiri. Susun, okey. At the end of the day, malam-malam sebelum nak tidur, susun kasut, susun selipar dekat luar rumah and then masuk tidur. Okey, jadi bila benda tu uh, 3-4 bulan selepas amalkan tu, tiba-tiba anak perempuan yang kecil sekali kan, Khadijah dia buat apa? Tengok-tengok, siapa yang susun selipar ni? Ada, dia meniru kita. Dia buat benda tu. Which is lepas daripada tu, kalau kata Dr. Fazli sendiri macam rasa macam, bersepah sangatlah selipar kat luar ni kan, kasut kat luar ni, cakap je kat anak, dekat Solahuddin ataupun Nuruddin, "Abading tolong susun selipar jap kat luar." So dia pun tahu macam mana nak susun, macam mana kita buat. So memang dia copy and paste apa yang kita buat. Bukan dia copy and paste apa yang kita cakap. Dia copy and paste apa yang kita buat. So Hmm. berbalik kepada isu kita bersama dengan pasangan. Okey, terutama sekali tajuk hari ni panas kan. Ex. Bersama dengan ex kan. Jadi sama juga, mungkin anak-anak tak nampak, tapi eventually dia akan belajar benda tu, dan bila dia tengok cara macam mana kita handle pasangan kita, kita dengan isteri kita, sebagai suami lah, Dr. Fazli cakap dari sudut seorang suami, dari segi suami dia boleh being nice to isteri, berbuat baik dekat isteri, lepas tu boleh bercakap-cakap, berkata-kata baik dengan isteri, and then dengan perempuan lain dekat luar sana, tak kisahlah ex ke ataupun rakan sekerja ke, dia tengok macam mana cara kita bawa diri kita kepada pasangan dan juga masyarakat, and then itulah apa yang anak-anak dia akan copy paste kita. Dia akan copy Faham? and then dia akan paste. Dan untuk anak-anak perempuan, itu adalah standard. Dia akan jadikan sebagai seorang bapa, bapa tu adalah standard yang dia akan letak untuk suami dia, nanti akan standard macam ni. Hmm. Ah. Anak perempuan ni dia memang banyak attach dengan ayah sebenarnya. Dia manja dengan ayah. Kalau ayah dia layan dia elok, biasanya dia akan teringat layanan ayah dia pada dia. Sebab kisah cinta anak perempuan ni, sebenarnya kisah cinta pertama anak perempuan adalah dengan ayah sendiri.
Ya, Kan betul betul. siapa ingat kenangan paling indah dengan ayah masing-masing? Cuba share dalam komen. Sebab Dr. Azimah kan sampai dah tua, dah 40 lebih ni pun ingat lagi. Ayah Dr. Azimah selalu bawa jalan-jalan keliling kampung naik motor. Sampai tua Dr. Azimah ingat lagi. Itu adalah kisah cinta Wah, pertama Dr. Azimah dengan ayah. Kalau Dr. Fazli attach dengan mak ke dengan ayah? oh, tak clear sangat lah. Tak ingat. Sorry lah, for me, my childhood is quite blur sebenarnya. Dr. Fazli Hmm. sendiri quite blur sebab tak tahulah, Dr. Fazli jenis macam I'm okay being alone. Oh, faham? Tapi kalau tanya apa dengan ayah dengan mak, mungkin kalau dengan ayah tu ingat dia pernah bawa pergi pantai lah. Itu yang Ah. tu yang apa benda yang kalau tanyalah what comes to mind awal-awal tu teringatlah dia bawa pergi pantai. So, kita punya Kalau rumusan tanya hari ni. pasal mak ni Banyak. ingat pasal makanan je. Faham? Sebab mak Dr. Heeh. Fazli jual nasi lemak jadi ingat nasi lemak tu dah lah, kena cari makanan lepas ni. Okey, Lapar. rumusan hari ni kita tengah cerita pasal hubungan suami isteri dan kehadiran orang ketiga kan. Hmm. Jadi, last penutup kita hari ni. Macam Dr. Fazli boleh bagi sedikit kata-kata, pandangan, nasihat untuk cara-cara suami isteri nak handle kalau tiba-tiba ex datang dalam perkahwinan kita. Okey. Ini pendapat Dr. Fazli boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi dalam pemerhatian Dr. Fazli, apa yang berlaku adalah uh, sebagai seorang suami, kita dah ada isteri. Sebagai isteri, dia dah ada suami. Okey, kalau both of you dah bahagia bersama. Okey, kenapa kita nak mengejar dipanggil fata morgana yang dekat luar sana yang belum tentu ada airnya. Jadi kita nak lepaskan benda yang kita dah happy sekarang, kita dah bahagia sekarang dengan something yang kita tak pasti kat luar sana. Betul? Jadi kalau kata kita ditakdirkan ex kita datang mencari kita Takut kan balik, ex datang? Takutlah. tak kisahlah untuk lelaki ke untuk wanita ke, Ha. kalau dia mula meluahkan perasaan, apa yang kita boleh cakap, okay, I have a contact number, okay, you can go to this. Oh. Maksudnya bagilah straight away lah. Tak apa, boleh cari je dekat mana kan. Tutup pintu Dekat TikTok lah. pun banyak, you cari je kat situ, jumpa kan. Tutup pintu. Macam mana nak jumpa dengan terapis contoh. You bagi je, okay, this is the number, you contact this, and then nanti dapatkan terapi. Tak Okay, perlu jumpa saya. full stop. Macam Sebab tu. saya bukannya kaunselor, saya bukannya terapis. Even untuk Dr. Fazli pun, kalau kata ex Dr. Fazli datang, walaupun Dr. Fazli as a doctor, boleh jadi terapis, tapi I won't handle that case. Bahaya That tau. case. Sebab Bahaya. dia akan melibatkan emosi. Perasaan. Dia akan melibatkan kisah-kisah lama. Jadi Kan? kita jangan buka balik kisah lama Jangan tu. buka pintu untuk Sebab fitnah datang. Kalau kisah lama tu kita buka, dia akan jadi Panas. dipanggil apa tu? Dominoes effect. Dominoes effect. Spark. Dia panggil dominoes effect yang mana satu benda akan terbuka dan terbuka and then dia akan lead to emosi tu dia spark kembali dan terbakar kembali. Kan. Jadi mudah kita nak jatuh cinta balik. Untuk pesanan Dr. Fazli, tak kisahlah daripada suami ke, daripada isteri ke, yang penting kita cuba elakkan. Kalau kata dia tak faham juga, Dr. Fazli tahu dekat dalam semua aplikasi yang ada, kita cuma boleh ada satu butang, nama dia butang block. Jaga-jaga tau. Kalau ada ex, boleh block lah. Kalau ex Just asyik block kacau. sahaja. Sebab kalau you all happy lah dengan pasangan kan, kenapa you nak runtuhkan apa yang dah ada kan. Betul. Itu je pesanan Dr. Fazli lah. Jadi hargai apa yang di depan mata.
kadang-kadang mungkin kita nampak dekat luar sana lebih Cantik. cantik, lebih green, the grass look greener on another side, tapi Betul. sebenarnya di sini rumput yang dah ada tu dah Kena cantik dah untuk kena kita. jaga. Barulah Ah, rumput tu yang cantik penting kan. kita kena jaga rumput tu supaya cantik. Okey? Ha. Dr. Azimah dengan Dr. Fazli petang ni memang share kisah cinta suami isteri yang terkena badai sekejap dengan kehadiran X. Hmm. Okey, sebab tu benda ni boleh berlaku kat siapa-siapa sahaja dan sebagai manusia, kita semua bukan AI, kita semua manusia, kita kena ready lah dengan satu perkataan ni, boundary. Hmm. Kita kena jaga Tapi ikhtilat tu. Dr. Azimah dia doktor perubatan, tapi Dr. Azimah handle juga untuk kes-kes pasangan sebenarnya. Dr. Azimah adalah terapis yang mana berjumpa dengan pasangan yang ada masalah. Ya, ramai Betul? tau Ah, kacau sebab X. Bukan sebab masalah suami isteri tu. Sebab X datang, dinamika hubungan suami isteri tu jadi bergegar. Kan, kehadiran X tu kacau emosi. Susah, sebab tu kena jaga betul-betul. Bila X datang ni, kita kena cepat-cepat tutup pintu ya, Dr. Fazli. Nanti kita sambung minggu depan cerita tentang X lagi. Sebab sekarang musim social media, mudah untuk X datang kembali dalam hidup kita. dia boleh datang dari mana-mana arah. Betul? Dia ada banyak Dia angle ketuk dia pintu boleh sana, datang. ketuk pintu sini. Kita tak tahu nak block macam mana sebab banyak sangat social media yang kita ada kan. Hmm. Okey semua, kita ucapkan terima kasih yang join live kita pagi ni, petang ni. Okey. Bye.